Ada yang mengatakan Bilal ni, dia walaupun Nabi pilih dia jadi tukang azan, sebenarnya azan Bilal ni tak sedap. Bahasa kita panggil ikhlas. Wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Berpegang teguhlah berpegang teguhlah kepada agama Allah, serta kerjakanlah agama ini ikhlas kerana Allah. Surah An-Nisa ayat 146. Ikhlas ni benda payah. Macam kita kadang azan jadi Bilal di masjid, orang puji azan sedap, oh terangkat ke tuan-tuan, congek ke berjalan. Awak kalau awak azan kau memang semangat pergi masjid. Kalau Bilal awak seorang lagi azan kau malas betul nak pergi. Tak apa nak bunyi Allah jadi jelek lidah. Tapi kalau awak sedap sangat, kita pun congek. Oh, sangat berbahaya. Teringat saya satu kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ni dia tukang azan Nabi, muazzin Nabi. Ada yang mengatakan Bilal ni, dia walaupun Nabi pilih dia jadi tukang azan, sebenarnya azan Bilal ni tak sedap. Zaman Nabi ada 4 muazzin yang lain yang Nabi hantarkan ke beberapa tempat yang berbeza. Bilal ni di Masjid Nabawi lah, tapi azan dia tak berapa sedap. Bukan tak sedap, Bilal ni sebutan dia tak berapa kemas. Sebab dia bukan orang Arab, dia orang Habsyah, orang Afrika. Jadi sebutannya, kata ulama lah, dia tak boleh sebut huruf shin. Shin dia jadi si. Shi jadi sin, shin dia jadi sin. Mana ashadu tu ashadu, dia tak ada titik. Ashadu. Bagi sahabat-sahabat Nabi yang terdiri daripada orang Arab, dia orang ni pantang sikit dengar sebut Arab yang tak berkemas ni. Dia orang Arab, dia memang particular. Dia ambil perhatian. Sebab itu kalau pertandingan tilawah Al-Quran, hakim yang agak tinggi markahnya fasahah. Fasahah ni adalah hakim tu nak memastikan bacaan kita tak bunyi bacaan orang bekan. Itu je. Wa in kuntum fi raibih, potong habis lah. Bunyi orang Kuala Medang, Tanjung Medang tak boleh. Bunyi orang Pekan tak boleh, dia kena bunyi Arab. Tu fasahah dia panggil. Jadi sahabat Nabi bila dengar asyhadu, masing-masing alamat tak apa, syok lah. Jadi ada 2-3 orang datang jumpa Nabi, ya Rasul, bagi can kamu pula yang azan saja nak azan, nak merasa. Sebab kami dengar Bilal ni tak betul. Dia kata biarlah molek lah dia baca tu. Sahabat minta lagi, desak lagi. Akhirnya Nabi kata, okeylah esok semain subuh awak azan. Okeylah, sahabat ni azan. Masuk subuh dia pun azan. Memang sedap lah azan dengan lagu dia, dengan apa semuanya, komplit lah. Kemudian semayang subuh. Bila nak waktu siang, nak masuk duha, datang Jibril, jumpa dengan Nabi, bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang Madinah tak semayang subuh belaka hari ni? Nabi kata, semayang pagi tadi. Ya ke, tak dengar azan? Rupanya Bilal bin Rabah selama ni, walaupun bacaan dia tak adalah sedap, tapi kerana dari lubuk hati yang ikhlas, bacaannya menembus sampai ke langit. Kita tak nak kita baca Quran berlagu-lagu, urat leher besar-besar lengan, tarik komen sedap bunyi, tapi tak sampai bumbung masjid pun. Sebab ada unsur nak accent sikit. Jangan, ikhlas ni mustahak sangat.